pencapaian SPM anak kita kan, let's say anak kita dapat 11A ke, snack masuk dalam media sosial, dia mesti ada set-set yang nak tunjuk lah tu betul tak? That's why selalu ada orang pesan jugalah, kalau ada apa-apa benda yang kejayaan yang macam ni, baik kita diam-diamkan lah, sebab kita tak nak lah bagi diorang nak mengata-ngata kesian, sebab kita kesian kat diorang. Kita bukannya macam tak nak share. Ada orang cakap share tu bagus sebab bila ada orang tengok, dia akan rasa terinspirasi, termotivasi untuk aku pun kena macam tu, kena usaha. Okay, itu poin yang bagus lah. Itu poin yang bagus. Tapi tiap-tiap poin tu dia mesti akan ada poin yang negatif punya, yang akan fikir, yang akan tangkap benda tu secara tak elok. Nak nunjuk lah tu. Ni lah set-set macam ni. Jadi untuk kebaikan semua, okey tak apa, anak kita dah dapat 11A, kita simpankan saja untuk kita. Kita celebrate antara family kita je. Tak payah nak expose dalam media sosial ke apa. Sebab kita nak elakkan lah. Kita nak elakkan set-set yang ni, yang negatif ni, daripada kita kesian kat diorang lah. Kita kesian kat diorang. Nanti diorang dah pergi buang banyak masa untuk komen lah, untuk fikir pasal kita. Sebab kita fikir apa tak? Macam saya suka set. Kalau orang ni dia asyik suka mengata kita kat belakang, maksudnya kalau dia mengata pasal dia, mungkin tak ada orang yang nak dengar. Kalau dia cerita pasal diri dia, mungkin orang tak ada minat sangat. That's why dia kena cerita pasal kita. Sebab tu bila dia cerita pasal kita, pasal Siti tu, orang akan suka dengar. Oh ya, cerita Siti. Kita set gitu je. Sebab tu dia suka nak cerita pasal kita, sebab kita popular. Boleh buat macam tu. Sebab kita popular. Kalau dia cerita pasal Aminah, let's say Aminah dia suka cerita pasal Siti kan. Dia suka membawang pasal Siti ni. Dia suka membawang, dia suka tumis apa semua pasal Siti ni. Sebab kita popular. Memang kita menjadi penarik minat orang kat company tu. Kita popular. Kalau kita cerita, kalau si Aminah tu cerita, aku kan dulu nenek-nenek, orang tak nak dengar. Sebab tu dia suka nak cerita pasal Siti, sebab orang akan suka dengar cerita kita. Itu kita set je. Sebab apa-apa benda yang keburukan kita nampak yang kat sekeliling kita ni, kita setkan je benda tu macam tu lah. Cara kita nak terima kan. Terima satu. Terima kasih pada yang bagi like. Terima kasih. Kita buat macam tu je. Supaya dengan cara macam ni, dia akan bagi kita satu titik kegembiraan lah. Sebab kita tak payah nak layan sangat benda-benda yang tak elok tu. Kalau let's say kita mungkin terdengar ada orang gosip pasal kita, Siti tu kan nenek-nenek, kenapa orang tak suka kat aku, apalah yang tak kena dengan aku. Tak payah, kita tak payah ada mood yang macam tu. Tak payah. Anda kena bangun, anda kena rasa anda hebat. Kalau kita tak rasa kita hebat, siapa lagi nak hebatkan kita, diri kita sendiri. Kita kena ada perasaan yang macam tu. Oh, sebab aku hebat. Alah, dia cemburu. Sebab aku hebat dah macam mana. Aku dah terhebat sangat sampai dia pun sakit mata nak tengok. Sampai dia membawang kat sana. Dia goreng pisang lah apa benda semua. Dia buka dapur, kitchen kat sana.